masak apa tu? Hakikatnya kalau pergi kenduri dekat kampung mesti akan cari lauk yang satu ni, iaitu gulai kawah daging. Makan pula dengan kicap lemak manis memang sampai berjilat jari. Jom hari ni kita masak. Semula untuk bahan kisar, masukkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, sedikit air. Kisarkan sampai lumbai, lepas tu kita ketepikan. Panaskan minyak, tumiskan rempah sekawai dan daun pandan sampai ia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bawang merah, bawang putih, halia yang sudah dimayam. Tumiskan sampai dia golden brown. Lepas tu kita boleh masukkan bahan kisar tadi dan kita sambung tumis seketika. Boleh masukkan cili kisar ikut atas kepedasan dan kita sambung tumis sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan bancuan rempah. Untuk rempah, campurkan rempah gulai dalam 2 sudu. 1 sudu rempah masak, masukkan sedikit air dan kita gaulkan sampai ia sebati elok. Lepas tu bolehlah masukkan dalam bahan tumisan tadi. Kalau kering, masukkan sedikit air dan kita sambung tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu boleh masukkan daging yang ni sudah dibasuh bersih. Kita masakkan sampailah daging tu kecut. Rasakan dengan garam, lepas tu nisang kerek, asam keping, setengah sudu perisik dan air secukupnya. Gaulkan sampai sebati elok. Lepas tu kita masakkan sampai daging tu betul-betul lembut. Lepas tu kita boleh masukkan ubi kentang. Lepas tu kacaukan dia sekejap. Kalau kering boleh tambahkan air. Lepas tu kita masakkan lagi sampai ubi kentang tu lembut. Lepas tu barulah kita boleh masukkan santan. Kita kacaukan sampai ia sebati elok dan kita sambung masak seketika. Akhir sekali masukkan cili padi yang mana super pedas. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialah menu spesial kita hari ni, gulai kawah daging ala kampung. Memang sedap. Rasa yang balance, cukup rasa dan rasa rempah yang sedap. Memang susah nak jumpa lauk ni dekat kenduri. Lagi-lagi masak tanah rewang. Ini dapat makan pula dengan nasi panas, memang bertambah selera. Ini bukan kari tapi gulai daging. Yang mana tak pernah makan boleh cuba dekat rumah. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.